Here, the Supreme Court has struck down most of President Trump's tariffs implemented under a 1977 law. This is a rare loss for President Trump before the conservative court, and this is a decision that has enormous implications, both for the economy and for presidential power. Now, the 6-3 majority opinion was written by Chief Justice John Roberts, and he writes, the president asserts the extraordinary power to unilaterally impose tariffs of unlimited amount, duration, and scope. In light of the breadth, history, and constitutional context of that asserted authority, he must identify clear congressional authorization to exercise it. So they are saying that this is something that needs to be done with Congress. Now that leaves open a question of, okay, well, what happens to all the billions of dollars that have already been collected by the government under these tariffs? There is no answer to that in this over 170-page opinion. Justice Kavanaugh, in his dissent, it really focuses on that. He says there is nothing in this today about how the government should go about returning this money. He says it's likely something that will have to be decided by lower courts, and that, he predicts, is going to be a, quote, mess. Hari ni aku nak tanya kerajaan soalan yang sangat mudah, sangat simple. Hari ni, bila Mahkamah Agung US sendiri dah putuskan bahawa tarif yang dikenakan oleh Donald Trump tu tak sah. Pasal apa hari ni kerajaan kita ni, kerajaan Malaysia masih diamkan diri? Apa yang kita duk tunggu lagi ni sebenarnya? Mahkamah tertinggi di US, Mahkamah Agung, hari ni mengatakan bahawa tindakan Donald Trump tu melampaui kuasa, tak ikut proses dan tak sah daripada sudut perlembagaan mereka. Ini bukan tweet, ini bukan status FB, ini bukan spekulasi. Ini keputusan Mahkamah Agung US tu sendiri. Mahkamah yang paling tinggi dalam US. Mahkamah Agung mereka, Supreme Court. Kalau asas tarif tu dah tak sah, secara logik lah aku nak tanya kat hampa, apa jadi dengan perjanjian yang Malaysia sendiri tanda tangani, yang PMX sendiri tanda tangani atas dasar tarif tersebut? Adakah kita, negara kita ni tanda tangan sesuatu yang berdiri atas tapak yang rapuh? Atau kita tahu risiko dia, tapi tetap tanda tangan, tapi tetap jalan? Macam tu kah? Rakyat berhak tahu. Jangan duduk pusing, jangan duduk spin. Jawab dengan teluih. Adakah perjanjian Anwar Trump 2025 masih relevan lagi? Ini soalan rakyat ni. Adakah perjanjian tu masih relevan? Adakah masih boleh dilaksanakan lagi? Atau kita, negara kita ni sedang terperangkap dengan perjanjian yang asasnya ni dah runtuh? Dari awal lagi yang duduk kata perjanjian ni berat sebelah. Ada yang kata kita bagi terlampau banyak konsesi kepada US. Ada yang kata boleh jejaskan kedaulatan ekonomi negara. Waktu tu bolehlah kerajaan kata hanya sekadar naratif politik. Tapi hari ni macam mana? Bila Mahkamah Agung US sendiri hari ni dah kata tindakan tarif tu tak sah, takkan kita nak buat-buat pekak, takkan kita nak buat-buat bodoh. Ini bukan soal anti-US. Ini soal kedaulatan negara. Apa faham tak? Kalau negara besar macam di US tu boleh ditegung oleh sistem kehakiman mereka, pasal apa negara kita ni tak boleh ambil kira keputusan kita sendiri? Pasal apa bila timbul red flag sebesar ni, kerajaan masih sengap lagi? Awak nak kata diam tu strategi ke, kelemahan ke, macam mana? Ni aku nak tanya Miti ni. Aku nak tanya Zafrul ni. Adakah perjanjian ART, perjanjian Anwar Trump 2025 ni hanya bersandakkan kuasa eksekutif semata-mata atau melalui proses legislatif yang kukuh di pihak US tu sendiri? Kalau dah, pasal apa masa tu hampa sikit punya yakin masa nak sign, masa nak tanda tangan perjanjian tu? Hampa punya confident tu hampa beli di mana? Shopee ke? Ke TikTok Shop? Adakah kita terlalu percaya dengan seorang presiden tanpa jaminan institusi? Ni, kepada MP-MP ni, ahli-ahli parlimen ni, Isnin nak main nanti ni, adakah isu ni akan dibahaskan dalam parlimen? Ke nak buat-buat senyap saja ni MP-MP kerajaan ni, MP-MP belah kerajaan ni? Ke nak buat senyap saja lah? Nak buat bodoh, nak buat pekak ya, macam tu kah? Aku nak tanya hampa, hampa nak jaga hubungan baik dengan Washington kah? Hampa nak jaga hubungan baik dengan rakyat? Ni bukan benda kecil. Tarikh bermaksud harga barang, tarikh bermaksud kos import, tarikh bermaksud pekerjaan dan pelaburan.
Kalau asas tarif tu dah tak sah, kesan dia boleh jadi besar. Dan kita kalau tak bertindak awal, kita mungkin akan tanggung implikasi jangka masa yang panjang. Aku nak kerajaan jelaskan satu benda je. Adakah Malaysia mempunyai kuasa keluar dalam perjanjian tu? Adakah kita boleh semak semula? Adakah kita boleh runding semula? Atau kerajaan akan terus mempertahankan perjanjian Anwar Trump ni, perjanjian ERT ni, walaupun asas dia tu dipersoalkan di negara dia sendiri. Jangan nanti bila keadaan makin bertambah rumit, keadaan makin lebih rumit, jangan salahkan faktor global pula. Jangan nanti bila pelabur tanya soalan, baru nak tubuh jawatan kuasa khas. Macam tu ke? Rakyat bukan bodoh lah. Rakyat nampak. Mangkuk ayun weh. Bila mahkamah tertinggi US buat keputusan sebesar ni, tapi kerajaan kita masih duduk senyap ya. Ini yang menimbulkan persoalan di mata rakyat. Dan kerajaan Malaysia tak segera bagi penjelasan terperinci. Ni yang menimbulkan persoalan. Ni yang menimbulkan keraguan pada mata rakyat. Apa yang cuba disembunyikan ni? Atau hampa ada plan B ke, plan C ke, plan D? Kalau perjanjian Anwar Trump tu, perjanjian ERT tu kukuh, buktikanlah. Dedahkan terma utama, terangkan mekanisme pelindungan dan bentang analisis risiko. Kalau perjanjian Anwar Trump, perjanjian ERT ni lemah, mengaku je lah. Bukannya nak duduk spin, bukannya lagi duduk pertahan. Aku nak ulang sekali lagi lah. Isu ni bukannya isu benci pemimpin luar negara ke apa ke. Ini bukannya isu sentimen politik. Isu dia, adakah kerajaan Malaysia ni cukup-cukup tegas nak mempertahankan kepentingan negara? Ke kita ni terlalu sangat nak dilihat oleh mata dunia ni, konon-kononnya mesra dan progresif. Tapi dalam masa yang sama terlepas pandang risiko undang-undang. Ni apa dia ni? Hari ni tarif tu dibatalkan. Esok-esok mungkin nanti dasar lain pula yang akan dibatalkan, yang akan dipatahkan. Kita mana boleh bergantung pada keputusan seorang individu di luar negara tanpa sandaran institusi yang kukuh. Kalau tidak, setiap perubahan di Washington tu akan menggoncang dasar ekonomi kita. Hampa faham tak faham bahaya weh mangkuk ayun weh. Jadi aku desak hampa MP-MP, ahli-ahli parlimen, tak kira MP pembangkang ke, MP kerajaan ke, hampa bahas dalam parlimen isu ni. Aku nak hampa dedahkan sepenuhnya struktur perjanjian ni dan hampa nilai semula. No, Miti no, Zafrul. Bila buat kenyataan rasmi, umum-umum duduk situ. Jangan umum-umum belah. Jangan umum-umum hilang. Kalau kerajaan yakin tak ada masalah dengan perjanjian Anwar Trump, perjanjian ERT ni, hampa tampil dan hampa jawab, ini isu besar lah. Hampa bertindak lekas-lekas sikit. Sebelum rakyat lagi ramai, makin ramai hilang kepercayaan kepada kerajaan Madanon ni. Hampa nak rakyat percaya hampa. Lepas tu hampa buat kelaku supaya minta rakyat maki hamun hampa. Supaya minta rakyat hilang kepercayaan dengan hampa. Dalam soal kedaulatan ekonomi negara kita ni bukan boleh duk ambil-ambil mudah. Setiap persoalan rakyat, kerajaan perlu jawab. Bukan nanti, bukan esok, bukan lusa, bukan tulat. Jawablah. Rakyat nak tahu.